Tahu tak, Malaysia sebenarnya dah berani sasarkan untuk jadi negara maju menjelang tahun 2025. Manakala Indonesia pula baru menyasarkan pada tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas. Kenapa jurang sasaran ini jauh sangat? Betul ke Malaysia jauh lebih ke depan sekarang? Dan apakah faktor utama yang buatkan Malaysia memecut lebih laju? Jom kita rungkai sama-sama. Kalau bercakap tentang status negara maju, garis masa Malaysia dan Indonesia memang jauh beza. Malaysia dah berani letak sasaran tahun 2025. Nampak macam cita-cita tinggi, tapi sebenarnya agak realistik sebab kita dah penuhi beberapa indikator penting. Pertumbuhan ekonomi Malaysia stabil sekitar 4.5% sehingga 5.5% setahun. Populasi kita cuma sekitar 34 juta orang je, dan KDNK atau GDP per kapita kita sudah pun menghampiri standard negara berpendapatan tinggi mengikut Bank Dunia. Saya skala Malaysia yang kecil ini memudahkan kita merapatkan jurang untuk jadi negara maju. Sementara itu, Indonesia pula meletakkan sasaran jangka panjang menerusi versi Indonesia Emas pada tahun 2045. Tapi, perjalanan ke arah itu penuh cabaran. Dengan populasi lebih 280 milion orang yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia berdepan masalah agihan ekonomi yang jauh lebih rumit. Ada kawasan yang dah maju macam Pulau Jawa, tapi banyak lagi daerah lain yang masih ketinggalan. Sebab itulah perbandingan Malaysia dan Indonesia ini ibarat pelari pecut melawan pelari maraton. Malaysia boleh memecut laju sebab trek kita pendek dan tak terlalu kompleks. Indonesia pula kena berlari dalam trek yang panjang, berbukit dan berliku.